إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, yang menjadikan kita mampu bernafas, menghirup udara. Boleh dihirup? Cuba tes. Boleh. Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala jadikan kita mampu mencerap segala panca indera, melihat, mendengar, berkata-kata. Dan Allah Ta'ala juga menjadikan kita melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Khususnya pada malam ini kita bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan Allah Ta'ala mengekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat, kepada para sahabat, tabi'in, ulama-ulama, muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Jadi alhamdulillah bertemu kembali kita. Ingat lagi tak? Tak ingat? Ingat tak ingat? Allah apa? Lama sangat tak ingat. Dekat 3 tahun dah jumpa. Kita 3 bulan lebih kurang. Biasa tu macam ni, dekat gaya macam tu. Ni pun masih gaya ni. Hilang tak ke uang. Cukup-cukup tu lah. Lagi pun bagi. Lagi bagi. Setengah lagi. Tak setengah lagi. Sari. Lagi sari. Dalam kitab Matla'an Badarain wa Majma'an Bahrain membicarakan lagi 2 hari. Yang pertama, 1 hari raya Aidil Fitri, 1 lagi hari raya Aidil Adha. Ni 2. Faham tak? 2 tu 1 hari, 1 hari. Mari ada orang dia tak mana tak dapat pandangan, dia kata gaya sebulan tu tak datang ni. Gaya sebulan siapa ajar lah. Allah Akbar. Gaya balik sehari. Hari kedua tu ibadat dah cukup lah. Nak sambung dia lagi. Faham tak cerita ni? Tu dia. Hari kedua ibadat dah cukup dah. Memang disunatkan hari raya pakai pakaian berwarna-warni, pakaian baru dan sebagainya. Hari pertama ni dah beli sampai 30 hari baju hari tu tak apa. Faham tak cerita ni? Kita dalam agama ni, dia bukan nak kita berlebih-lebih pada dunia. Raya ni bukan satu jalan untuk kita berlebih-lebih pada dunia. Cuma nak menyatakan kesyukuran atas kita beribadat 30 hari puasa pada bulan Ramadan. Jadi ingat baliklah kawan-kawan, kalau balik berjalan jumpa kawan-kawan, cakap dia raya dia. Boleh cakap dia raya dia. Datang ngaji. Dengar kuliah dulu, cukup dulu. Kematian bila-bila berlaku. Cakap gitu. Boleh? Tak boleh. Senyap. Boleh? Ini tak ada jadi ustaz nak cakap itu tak perlu. Cakap dia tak masalah. Benda simple. Peringatan. InsyaAllah. Jadi saya minta maaf kalau ada bunyi bahasa Terengganu sikit. Minta maaf sebab berbalik. Pagi tadi pun berbagi daripada Kemaman. Tapi sebelum tu balik sini. Balik Kemaman balik. Ada program. Jadi bila balik daripada Kemaman, dia bunyi Terengganu sikit, ada rasa. Ada bunyi sikit. Ada bunyi sikit. Tak apa kan? Tapi faham dah, tak faham angkat tangan. Tak faham bahasa, tahu bahasa. Tak faham apa bahasa yang sudah kau angkat tangan. Bukan tak faham bahasa. Ada perkataan-perkataan mungkin kurang jelas. Kapok, beritahu. Dah bunyi lah. Macam mana cakap? Okey, insyaAllah. Jadi seperti biasalah, kalau nampak muka saya tak dapat tidur. Kitab ni Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Kita
Perkhususan sini ialah kita ejak ni pun lama tinggal ni. Ingat lagi tak? Sampai mana? Tak. Ada tanda tak? Ada. Ingat lagi tak sampai mana? Ulang balik dari awal. Ada. Ada tanda. Bagus tanda. 14 balik. Muka surat 14. Muka 8 baru. 8 baru. Ingat muka surat 14. Ingat masa dekat 7 tahun dah sini. Setahun 2 muka surat. Muka surat. Dah faham. Tengah faham. Nak bagi teguh lah. Faham lah ke ni. Power semua sini. Cuma nak bagi teguh. Bukan tak belajar. Pernah belajar dah. Dia tauhid ni memang kita kena faham. Bila kita belajar tauhid, dia kena ulang. Saya banyak terpaksa ngajar memang betul. Kalau sekali ulang memang tak dapat. Dia macam lalu je. Main sedap telinga gitu je. Tapi dua ada masuk dah sini. Macam tukul dengan paku lah. Dah sekali katok. Apa bahasa sini? Pukul, ketuk. Ketuk. Dah sekali ketuk tu bau siki masuk. Dia kena ketuk berkali-kali. Bau dia kemas. Tahu kemas? Bau kemas. Okey. Jadi berapa 14 baris daripada bawah. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 dan berpegang dengan ini hujah. Tu. Panjang atas sikit ya. Tengah lah ni. Okey, saya ejah yang atas sikit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ambil ini. 9 baris daripada atas. Sebab biar kita tahu di mana mula dia. Muka surat 8, 9 baris daripada atas. Ke-8 iradah. Kita cerita sekian. Bagi ingat balik. Cerita kita laju dia. Kalau rasa macam laju sangat, beritahu. Angkat tangan tinggi-tinggi, beritahu. Kalau tak, kita laju sikit. Okey. Ke-8 iradah. Jumpa tak? Jumpa. Kitab At-Tafridah. Dah salah kitab. Jumpa Berkata muallif rahimahullah ta'ala, yakni Syekh Ahmad Al-Fatal, ke-8 iradah. Artinya 8 ini sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf. Siapa tak belajar, apa maksud wajib? Siapa tak belajar berdosa. Tidak mengetahui tentang perkara ini, berdosa. Kalau belajar dapat pahala. Hukum belajar ni seperti macam mana? Seperti solat. Hukum ni belajar fardu ain, belajar tentang sifat iradah, belajar tentang sifat berbulu ni. Dia sama ulama bahaskan seperti solat. Bahkan penting lagi. Kenapa? Kerana tiada guna sesuatu perkara yang wajib dan yang sunat melainkan sudah mengenal akan Allah Ta'ala. Nak buat segala ibadat kena kenal Allah. Nak kenal Allah macam mana? Ulama gariskan dengan mempelajari sifat 20. Orang kata, Ustaz, dah kalau saya tak belajar sifat 20 macam mana Ustaz? Tanya juga dah. Ayah saya tak pernah ajar pun saya umur dekat 60 tahun dah. Kata gitu. Masa kecil-kecil tu ayah tak cakap tu. Duduk dah gua rasa. Saya rasa orang dulu memang mana-mana surau masjid buka sifat 20 ni. Sekolah agama Negeri Johor confirm. Tak. Risalah Tauhid. Kalau kata tak nak belajar, teruk ayah. Allah. Moga diampunkan. Doa ni macam mana dia? Kalau ikut syarat berdosa. Bila tak belajar, tak kenal pula, maka tak kenal satu kali. Dia gini. Kalau tak belajar tapi dia taklah sampai menyebabkan satu perkara yang bertentangan dengan pengenalan Allah Ta'ala. Contoh,
dia tak meletakkan Allah ni ada sifat kekurangan. Selagi itu dia masih dalam keadaan beriman tapi berdosa. Sebab secara umum ijmal, ijmal dalam bahasa Arab ijmal. Secara ijmal dia pastikan kita kena faham satu kali. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Lawannya Allah mustahil Allah Ta'ala memiliki sifat kekurangan. Sebab sifat kekurangan itu pada makhluk. Okey, pegang. Itu umum. Jadi kalau belajar sampai itu saja, dia tak lepas. Nak kena belajar detail sifat 20. Kalau dalam Asy'ariyah tak payah sampai 20, 13 dia cukup. 13 ni. Dia kena detail wujud, tidak, baqa. Dia kena faham perbahasan dia. Supaya bila orang tanya, dia tidak meletakkan Allah pada perkara kekurangan. Contoh tak? Baru contoh. Tak banyak hari ini berlaku kes-kes isu-isu semasa zaman sekarang ni yang melibatkan akidah sebab tak belajar. Contoh, dia kata gini, ada kan viral, ada budak dia kata dia nak keluar Islam sebab dia kata dia tak sembahyang. Dia kata di dunia Islam ni tak tenang, dia tak dapat apa dia nak. Dia kata teruk juga hidup ni, sengsara juga hidup ni. Dah buat apa masuk dunia Islam? Gitu. Tahap gitu. Sebab apa? Sebab tak belajar tauhid itu. Itu bangsa yang buat live, dia buat live. Ramai tengok. Tapi kita faham kenapa itu berlaku. Sebab dia tidak ada sesuatu dan jiwa itu. Ilmu tauhid itu tak ada apa. Tak ada sebab apa? Tak belajar. Kalau kita tengok dalam ni, saya minta maaf lah, tapi kita tengok juga sistem pendidikan Islam, kita tak tekan sangat. Di sekolah-sekolah kita berkenaan ilmu tauhid, dia ada satu bab yang kecil, ada subtopiknya. Dia bukan satu benda besar tau. Lepas tu dia cerita pun umum, dia tak cerita tepat macam mana kita belajar kitab. Ini berlaku realiti hari ini. Batu antara perjuangan saya ni yang dia nak buat. Kita nak pastikan setiap orang ni kalau boleh faham sungguh-sungguh apa yang dinyatakan oleh para ulama. Ini buat apa? Kalau ikut pendidikan Islam apa? Tak lepas sebenarnya. Kalau kita belajar, ni kata masuk sekolah agama ada tak sekolah mulu. Tapi ni kalau katalah dia hanya belajar mainstream, sekolah rendah, sekolah menengah. Tak dia tak lepas sifat aku. Dia tak lepas pada fardu ain. Faham tak cerita? Tak lepas. Tak lepas tak lepas. Maknanya dia besar tu selagi mana dia tak duduk di belajar balik di kitab yang atau belajar tentang suara mulut ni, selagi itu dia dalam keadaan berdosa. Bukan saya kata ni memang sebuka mana kitab memang gitu kata dia. Okey, jelas jadi kita kalau sebagai mak ayah ataupun hadis dan mara ke itu gaya tu ada cerita tak? Pasal gaya tu ada cerita suara mulut? Tak cerita. Patut gila. Raya tu ni sembang pasal bola, sembang benda gitu. Sembang benda manfaat. Tahu? Tengah raya-raya tu sembang lain. Sembang itu kita belajar tauhid gitu. Bukan nak riak tak kabur supaya boleh menimbulkan rasa nak belajar tauhid. Di saat mana akhir-akhir zaman ni orang dah lama tinggal. Orang banyak dah tinggal betul. Nah, ni itu. Lepas tu kita kena jiwa perjuangan juga lah. Kesian akhir zaman, makin lama makin teruk. Nah, tu yang cerita dalam TV yang viral sekarang ni, bidah ada tak tahu? Tak tahu cerita? Apa? Tak tahu cerita. Sekarang ni kan dia ada satu cerita, tapi bukan kat TV ke tak, dia view. Dia punya channel tu view. Dia kalau buka TikTok, buka media sosial, dia tahu nak cerita tu. Sebab saya dekat Indonesia viral. Faizal Husin berlaku. Tahu tak cerita ni? Tak tahu tak? Dia cerita pasal dia wali, orang panggil wali. Ada yang sesat.
Kalau biarlah cerita, ada yang sesat, tapi kita pun saya pun tak tengok lagi. Tengok gitu lah keluar-keluar dekat media sosial kita separuh sikit-sikit gitu. Tapi kita tengok tu, kita nak cerita satu perkara je. Jadi tak masuk, ataupun kalau kata ajar sesat ni kan dia akan bawa pada tak masuk kan. Tahu tak masuk kan? Mana apa guru kata tu semua betul dan kira. Betul. Kenapa jadi gitu? Sebab manusia ataupun orang yang ikut dia tidak diilmukan. Dia tak belajar kitab. Ada tak dalam cerita dia belajar kitab? Tak ada. Orang pegang kata-kata gitu, kata-kata kosong gitu, lalu disandarkan pada agama. Itu yang rosak situ. Sebab dia dah, umat kita tak mengikut dah prosedur ilmu yang ditunjukkan oleh para ulama. Macam mana prosedur ilmu kan? Bila belajar agama, kena buka kita. Tapi kita kalau tengok zaman sekarang ni, kebanyakan ni lah. Ni kadang-kadang kita sedih juga keadaan. Banyak dah majlis-majlis ini, kadang-kadang bila belajar tak buka kitab. Betul tak? Orang lebih suka ceramah-ceramah umum, kata-kata gitu lah. Sekarang kalau budak muda dia suka apa? Ayat-ayat healing. Dia gitu, dia tak nak dah melihat kembali perkataan-perkataan para ulama. Itu rosak. Itu yang dia sesat. Nampak? Punca kat situ bukan punca sebab terlalu banyak belajar. Kadang-kadang orang ada wahabi tu dia kata sebab orang kita ni apa mengamalkan apa tahu bidang pula. Wahabi tak apa. Tak dengar. Tak dengar. Dia satu je jadi macam tu sebab belajar tak boleh kitab. Tu cerita ni. Kalau kita tengok mana-mana guru kalau dia mengajar cakap sembang kosong gitu, balik awal dulu. Secara betul ni. Sebab rosak nanti. Agama rosak dengan keadaan ini. Hatta kalau Maulidur Rasul ke, Ma'al Hijrah ke apa ke, kalau hatta waktu ceramah gitu buka kitab. Ini kita sebab guru saya Allah saya, kita faham tak guru saya. Biar Maulidur Rasul ke apa kan, contoh Ramadan itu kan. Saya ada Ramadan, ada ceramah-ceramah tentang Ramadan. Buka kitab Natla Ramadan, ada cerita bab Ramadan. Atau ada orang cerita tentang Lailatul Qadar pada pendapat para ulama, jika jatuh pada hari Ahad, Lailatul Qadar pada berapa? Ada cerita ni? Tak ada orang cerita. Tak ada bulan langsung bulan Ramadan. Sayang itu. Ada? Tak ada cerita. Tak cerita. Tanya. Ustaz pada pandangan ulama, tanya. Kalau Lailatul Qadar 10 malam terakhir tu, dia memanglah kita 10 malam terakhir tu kita semua kita puluh Nabi. Tapi kita kalau mula dari awal kita puluh Nabi, kalau kadang tak cukup tidur, letih juga badan, ada orang sakit. Faham cerita? Jadi kadang-kadang ada benda yang kita puluh Nabi, jadi ada rasa kita rehat dekat. Jadi kita boleh kekalkan momentum. Tak cerita ni. Jadi bila kita faham para ulama, dan kata para ulama dia menggunakan pendekatan ni, memang betul Lailatul Qadar tu berlaku pada malam. Kita nak lawan baik, itu buka kitab lah. Kata tak suruh buka. Kena cakap. Kadang bukan ustaz tak nak buka, tapi kadang dia kata, saya tengok kadang-kadang ni nak orang yang nak dengar ni kata ustaz ayah buka kitab, kita cakap tak suruh buka kitab. Bukan ustaz tak boleh. Nama ustaz tak tahu kita nak tu. Kena minta. Bukan suruh. Orang ajar nak suruh lah. Minta. Bincang. Saya 30 hari bulan Ramadan tu memang full setiap pagi subuh sengaja kitab. Kitab Hidayah Tusian. Sedap dulu tak. Jadi rugilah. Patut bulan Ramadan tu dia jangan buka kitab buka tajuk-tajuk umum, kena buka tajuk-tajuk fardu ain. Sebab perkara fardu digandakan 70 kali ganda. Kita balik atau lepas tu berbincang boleh. Kalau boleh bulan Ramadan digiatkan lagi ilmu fardu ain.
Kalau ceramah-ceramah tu eja dulu. Eja sabar. Yang utama kita tauhid, fardu ain dia. Tauhid, fiqh, tasawuf. 3 dulu. Tu kamu itu. Ingat lepas ni apa-apa lepas ni minta tolong dah. Bukan kita kata apa contoh dah datang ya. Mau minta rasul ke apa datang. Sebelum kita Ustaz, dia ke mana Ustaz tak kisah. Tapi kalau minta kita buka kitab Ustaz. Mau mantap sih. Cakap gitu. Boleh? Bawa pandai. Kalau tak susah nak pandai. Dia jaga betul ni betul. Tak Arab pun jauhi je. Buka kitab jauhi. InsyaAllah. Moga Allah permudahkan. Masuk-masuk. Kalau tak masuk pula cerita orang lagi. Gitu lah. Cakap habis. Ke-8. Iradah artinya kehendak. Iradah artinya kehendak. Dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap suatu itu dengan sengajanya Allah Ta'ala. Mana berkehendak Allah Ta'ala bukan sebab Allah bergantung dengan makhluk. Tapi Allah memang nak atas kehendak ni. Kita nak kereta. Nak kereta? Tak. Nak kereta. Kita nak kereta sebab apa? Sebab nak pergi jauh. Kalau jalan kaki tak sampai. Sampai tapi 14 tahun tak sampai lah. Nak balik kampung, nak kereta lah. Kena motor nak kampung. Letih laki belakang. Seorang satu, isteri satu motor, laki satu motor, anak semotor. Anak satu belakang laki kan. Naik kereta. Betul. Jadi naik kereta ni berhajat. Kita ni nak cepat, nak sampai pantas, selesa. Betul kereta. Kita tu nak kehendak kita pada kereta itu kerana kita nak bergantung dengan kereta supaya lebih cepat. Gitu, faham je kan? Gantung tu sahih dah. Bukan kata gantung kereta tu dah kerana Allah Ta'ala. Siapa kita cakap sahih ni? Allah Akbar. Orang cakap zahir, dia cakap hakikat. Cerita dah itu. Dia kena faham zahir, cakap zahir. Hakikat kita faham segala perkara pergantungan kita hanyalah semata-mata kepada Allah Ta'ala. Itu hakikat. Memang itu kita tak nafi. Tapi bila cakap nak cepat sampai naik kereta. Yang menjadikan cepat sampai itu Allah faham. Cuma zahir cakap zahir. Boleh faham tak? Bila kita belajar tauhid, bukan kata kita rasuk tinggal semua perkara bahkan zahir. Makhluk ni namanya zahir syariat. Kita datang tadi jalan kaki ke macam mana? Jalan kaki lah. Jalan kaki sendiri lah. Naik motor. Naik motor, ada naik kereta kan. Zahir cakap tu. Tapi kalau cakap hakikat, itu Allah yang jadikan kita datang. Itu cakap hakikat. Faham ni? Macam gini kau kan ada masuk syurga sebab apa? Sebab syurga. Sebab rahmat Allah Ta'ala. Nak dengar tak? Ustaz cakap tak dah apa ni? Masuk syurga kita bukanlah masuk syurga ni sebab kita hebat ataupun kita ni banyak ibadat je. Kita masuk syurga apa? Sebab rahmat Allah Ta'ala. Pernah tak cerita ni? Jadi kalau kita dengar cakap gitu, kita akan tanya, dah kalau kita masuk syurga dengan rahmat, tak payah buat ibadat ni macam mana? Dengan tak guna buat ibadat banyak-banyak, macam ni cerita. Tak payah ibadat kan? Gitu. Salah faham. Yang betul kan? Yang betul hakikat kita masuk syurga memang kerana rahmat Allah Ta'ala. Kasih sayang. Rahmat tu boleh. Orang tak faham rahmat tu boleh. Kasih sayang. Masuk syurga kasih sayang Allah Ta'ala. Memang Allah takdirkan kita masuk syurga. Faham tak cerita? Dan zahirnya bagaimana? Dengan melakukan
ibadat. Kita masuk syurga dengan melakukan ibadat. Solat, orang tak solat dapat dosa dan cenderung kepada neraka. Sebab apa? Sebab itu kan Allah suruh. Allah suruh tu zahir kita. Hakikatnya kalau Allah berkehendak pasti berlaku. Boleh tak boleh ni? Ketinggi sangat rasa. Kepening macam ni. Tak boleh lah, boleh. Cakap sembang kampung je ni, bukan sembang tinggi tak. Okey. Jadi nak faham tentang sengajanya Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah berkehendak pasti berlaku. Dan dengan perintahnya Allah Ta'ala pastilah. Tiada makna kehendak itu berhajat. Jangan pasang Allah Ta'ala berkehendak dengan keadaan berhajat. Macam semua ni berhajat ni bergantung dengan sesuatu. Allah Ta'ala nak bergantung makhluk ke? Tak. Allah Ta'ala tak perlu pada makhluk. Ada orang kata Allah Ta'ala nak kita menyembah dia. Okey, betul tak pendengar? Sebab apa dia ambil gini? Dia ambil ayat Al-Quran surah wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Surah apa lupa? Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Ingat tak? Tak ingat lah. Apa dah tengok balik Surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia semata-mata untuk beribadat padaku. Ayat ni kena faham. Ini difahami. Ada orang kata gini, ada orang ni salah faham. Salah faham macam mana? Dia kata, kenapa kita hidup? Sebab Allah nak kita beribadat pada dia. Allah nak ni sebab kalau kita, kenapa kita tak beribadat? Sebab kita lawan kehendak Allah Ta'ala. Betul kata dia? Betul kata dia? Senyap je. Betul tak? Betul. Allah nak kita sebenarnya dalam Al-Quran dah sebut tak? Memang Allah nak semua orang atas muka bumi ni menyembah dia. Tapi ada orang yang tidak menyembah Allah. Sebab apa? Sebab dia melawan perintah Allah Ta'ala dan kehendak dia. Betul tak cerita? Betul ya? Nampak macam betul Ustaz? Betul. Macam mana? Itu ayat Quran ke dah? Macam mana faham? Batu baca Quran kena baca tafsir dan terjemah. Itu buat. Kalau itu buat apa? Bulan Ramadan biasa buat tilawah yang buat ya. Tadarrus baca terjemah tak payah. Tak payah baca Quran ni baca terjemah. Nanti faham sendiri rosak habis. Sebab Al-Quran ni dia ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kena ada ahli ni dalam memahamkan mentadabbur Al-Quran. Ahli ulama. Mau tafsir. Ustaz baca je, tak baca. Okey. Tahu tu banyak cerita ni. Dah macam mana yang betul ayat? Gini pandangan Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia semata-mata untuk beribadat pada aku. Nak merujuk pada zahir. Allah suruh, Allah berikan matlamat. Allah suruh semua makhluk jin dan manusia untuk beribadat pada ni. Kalau tengok realiti hari ini, adakah semua manusia menyembah Allah Ta'ala? Adakah semua? Ada orang kafir. Kafir menyembah Allah tak? Tak. Dia cara dia lah. Nak cara dia. Dan macam mana cerita? Itu menunjukkan Allah tidak mengkehendaki. Ni nak faham cerita ni. Maknanya kenapa dia tak beriman? Dan Al-Quran kata Allah Allah jadikan jin dan manusia untuk beribadat. Itu Allah suruh. Ada pun kalau kehendak dia, ada individu atau orang lah, manusia
yang Allah berkehendak dia itu menyembah Allah, dan ada manusia yang Allah tidak berkehendak untuk menyembah dia. Macam mana Ustaz kata itu? Contoh Ustaz, dalam Al-Quran kan sebut Fir'aun. Dan ada tak cerita tentang Fir'aun? Ada? Nak tanya, Fir'aun tu sembah Allah? Tak. Allah sendiri menakalkan dalam Al-Quran bahawa Fir'aun ni kufur pada Allah Ta'ala. Faham? Sebab apa? Zahir nampak memang Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi dekat Fir'aun, dakwah pada Fir'aun. Tu ada dalam Quran. Ada suruh. Lalu Nabi Musa berdakwah, Fir'aun terima tak? Terima. Fir'aun kafir, dia kufur. Akhirnya mati dalam laut. Mati dalam laut. Nak cerita dia mati tu dia beriman, dah tak beriman. Jadi nak menunjukkan di sini memang Allah suruh, tapi Allah tidak hendak. Sebab itu dah kita akan belajar esok muka surat 9 nanti. Suruh dan hendak dua perkara berbeza. Suruh itu zahir, hendak itu hakikat. Sebab apa saya kata gini? Sebab lama orang kadang-kadang bila kita bercakap, kita banyak guna perkataan hendak. Allah nak kita masuk syurga, tapi kita ni buat perkara menyalahi kehendak Allah. Ada orang cakap gitu. Ada. Saya minta maaf kadang kita cakap ni bukan kata-kata orang biasa-biasa. Kadang ustaz yang cakap gini kadang. Betul? Dia cakap macam mana? Dia cakap Allah Ta'ala ni hendak kita masuk ke syurga. Allah sayang semua, tapi kita yang melawan kehendak Allah Ta'ala. Betul kata-kata ni? Macam betul. Tapi kalau ikut tauhid, itu perkataan yang sesat. Iya. Kenapa sesat Ustaz? Sebab kalau Allah mengkehendaki makhluk ni beriman, rasa-rasa ada tak yang tak beriman? Allah nak semua beriman. Akan ada tak yang tidak beriman? Takkan ada. Sebab semua akan beriman. Sebab bila Allah mengkehendaki pasti berlaku. Ni kita duduk surah Najib, surah lagi. Ni sebab kita pilih ke Allah Ta'ala mengkehendaki. Tunjukkan satu perkara pada saya di atas muka bumi ni yang Allah tak nak tapi berlaku. Ada? Cuci. Lama cuci. Ada? Siapa boleh bagi? Power lah boleh bagi. Memang tak ada. Semua apa yang berlaku di atas muka bumi ini, yang berlaku pada alam ini, semuanya atas kehendak Allah Ta'ala. Siapa yang kata ada perkara yang Allah tak nak tapi berlaku, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu yang susah. Itu yang jadi Mu'tazilah. Itu Mu'tazilah ni. Siapa yang cakap apa Allah sama, bahaya tu. Itu antara akidah Mu'tazilah. Hati-hati. Apa macam ni? Hari ni ada tagline. Tahu? Tahu. Kena hati-hati. Batu kena belajar kitab. Bahaya. Okey. Jelas Jadi kita faham di sini segala perkara yang berlaku ini semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau ada kata ada perkara Allah tak nak tapi berlaku, maka dia meletakkan sifat kekurangan pada Allah. Itu yang jadi jatuh dosa kat situ. Tapi kalau dia letakkan betul, memang ada perkara. Contoh kata apa? Iman kita, contohnya kata iman kita kena usaha sendiri. Allah tak letak iman kita usaha sendiri. Boleh kata dia? Iman kita ni kita usaha sendiri ke Allah dah tetapkan? Saya jawab. Kita usaha sendiri. Kita usaha sendiri. Mana Allah tak letak lagi?
Itu yang kembali pada zahir dan hakikat. Nak faham ayat itu, zahir nampak kita usaha, hakikatnya Allah sudah tetapkan sejak azali. Baru nampak je lah, nampak jalan dia, baru tak pening. Kadang-kadang orang zaman tadi pening gitu lah. Dah iman kita ni kita usaha sendiri ke Allah tetapkan, dia pening kat situ. Sebab apa? Dia tak dapat jalan zahir dan hakikat. Bila faham ni jelas, zahir nampak kita usaha. Hatta pergerakan usaha kita tu, yang kita fikir tu semua Allah Ta'ala yang jadikan, Allah yang gerakkan. Faham ni? Sekarang tak faham macam ni, faham ni? Jadi ni yang kita nak pegang dalam kehidupan kita. Saya cakap hari ni, apa saya cerita ni, apa saya cakap ni, tak semua dapat. Percaya? Tak percaya balik rumah tanya anak, tanya isteri kita, tanya balik. Iman ni kita kena usaha ke Allah tak tetapkan? Hanya gitu je. Cuba tanya, boleh? Tanya, dia jawab apa? Kalau kita kena usaha dan Allah tetapkan, dia macam pening lah usaha, dia jawab. Itu maksudnya siapa dosa? Kita yang dosa. Tak suruh tak ajar. Tanya kita dosa ni lah. Siapa suruh tak ajar isteri? Wajib bagi suami mengajarkan fardu ain pada isteri. Tauhid itu penting. Lepas tu suruh follow lah siapa yang ada TikTok ke, follow pertumbuhan penciptaan. Kita ada buat pengisian yang masa ke semasa, insyaAllah. Ini antara perjuangan kita lah. Moga dapat manfaat dalam orang, insyaAllah. Allahu Akbar. Sikit ni malam ni 3 musuh tu pun kembali bakar lagi. Tak apa, sesuai insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya nak kena ke awal juga ada nilai tama'ah. Dan nanti insyaAllah jumpa lagi bila? Bulan depan. Lama ayat tu follow. Kalau follow insyaAllah boleh tengok setengah malam insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-aqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghadaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam wajhihi al-karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.